PN ke, BN ke, bersama ke, muda ke, DAP ke, PKR ke, tanya mereka yang akan jadi calon itu adakah mereka menyokong untuk membebaskan Ketum daripada Akta Kolonial Inggeris 1952. Saudara-saudari dan kawan-kawan, malam ini cerita dari Brickfield nak menceritakan tentang PRN Negeri Sembilan dan PRN Johor. Kita telah diumumkan hari ini, SPR telah mengumumkan bahawa akan berlaku 2 PRN di Negeri Sembilan dan juga di Johor. Okey, ini bagus untuk kami, ini bagus. Apa yang kami akan lakukan, apa yang saya lakukan ialah kami gerakkan penyokong Ketum, penyokong untuk membebaskan Ketum daripada Akta Kolonial British 1952, akan mengeluarkan satu manifesto. Justru apabila kami mengeluarkan manifesto tentang pembebasan Ketum ini, Ketum Liberation Movement, pembebasan Ketum ini, kita hendak pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, pengundi-pengundi di Johor memberikan sokongan kepada parti mana yang bersama-sama menyokong pembebasan untuk menghapuskan akta kolonial racun terhadap Ketum 1952, di mana British ketika itu telah menggunakan akta ini untuk menekan dan menghapuskan Ketum, yang mana Ketum ini adalah Ketum asli Tanah Melulu. Jadi nanti kami akan keluarkan gerakan National Liberation of Ketum, gerakan nasional pembebasan Ketum akan mengeluarkan manifesto. Jadi kami berharap pengguna-pengguna, penyokong-penyokong Ketum akan sama-sama keluar mengundi, dan undilah parti mana yang menyokong calon-calon daripada parti mana, PN ke, BN ke, bersama ke, muda ke, DAP ke, PKR ke. Tanya mereka yang akan jadi calon itu adakah mereka menyokong untuk membebaskan Ketum daripada Akta Kolonial Inggeris 1952. Jadi inilah perjuangan kita. Tunggu The National Liberation of Ketum, gerakan pembebasan Ketum akan mengeluarkan manifesto tidak lama lagi. Sekian, terima kasih. Why so serious?